Pelajar kolej ini menjejak setiap penerbangan Elon Musk selama bertahun-tahun. Walaupun ditawarkan wang tunai untuk berhenti, tetapi dia tetap menolak. Disebabkan kejadian ini, undang-undang penerbangan terpaksa ditukar. Jet Sweeney menemui sesuatu yang ramai tak tahu. Jet peribadi sebenarnya menyiarkan lokasi mereka melalui isyarat awal yang boleh diakses oleh sesiapa sahaja. Jadi, Jet mencipta satu bot yang memaparkan setiap kali jet peribadi Elon Musk berlepas atau mendarat. Dalam masa yang singkat, akaun Twitternya viral sehingga menarik perhatian Elon sendiri. Bimbang tentang keselamatannya, Elon menawarkan Jet $5,000 untuk menutup akaun itu. Namun, Jet membalas dengan tawaran balas iaitu $50,000 atau sebuah Tesla. Tetapi Elon menolak dan memadam akaun Jet. Oleh itu, Jet mula mencipta bot untuk menjejak jet peribadi jutawan dan selebriti lain. Jet kemudian menyertakan jumlah jejak karbon bagi setiap penerbangan, membuatkan orang ramai bertambah marah terhadap selebriti yang gemar menaiki jet mewah tetapi mencemarkan alam sekitar. Kisah ini mencapai kemuncaknya apabila agensi penerbangan US memperkenalkan peraturan baru yang membolehkan pemilik jet peribadi menyembunyikan sepenuhnya maklumat penerbangan mereka. Namun, perdebatan semakin hangat apabila begitu mudah undang-undang ditukar apabila orang kaya ialah mangsanya. Komen pandangan korang.